Assalamualaikum, bertemu lagi bersama Cik Tah hari ni. Okey, hari ni Cik Tah nak berkongsi resepi sup kambing. Selalu yang mana kita duduk dengar banyak sup tulang lembu, sup ayam. Hari ni Cik Tah nak berkongsi sup kambing. Lepas tu, Cik Tah nak tunjuk bahan-bahan apa yang kita nak kena sedia tu nah. Mula-mula Cik Tah ada kulit kayu manis, Cik Tah ambil 2. Lepas tu ni jintan putih, yang ni jintan manis, ni lada sula, lepas tu yang ni kaskas. Okey, semua bahan-bahan ni ukuran dia 1 sudu kecil. 1 sudu kecil nah. Lepas tu Cik Tah ada 3 bunga lawang ni. Lepas tu ni bahan untuk kita nak blend lagi. Cik Tah ada bawang besar ni, Cik Tah ambil 160 gram. Lepas tu halia ni Cik Tah ambil 80 gram. Bawang putih Cik Tah ambil 30 gram. Lepas tu Cik Tah ada sup tulang. Ni Cik Tah dah basuh dah. Lepas tu Cik Tah buh balik dalam ni nah. Okey, yang ni dia punya aksesori lah. Cik Tah ada bawang holland, carrot. Lepas tu Cik Tah ada ni batang sadri ni. Lepas tu Cik Tah ada tomato. Yang ni optional, kalau siapa tak mau pedas tak payah masuk. Cik Tah ada sedikit cabai Melaka. Lepas tu Cik Tah ada daging kambing dengan ukuran 1 kilo. Lepas tu Cik Tah ada ayak dan Cik Tah ada garam masala. Okey, Cik Tah dah rebus siap-siap dah daging kambing ni. Selepas kita basuh daging kambing ni, bila kita basuh kena dengan tepung gandum. Nak awah-awah dia sampai kata dia berbau tu ada tapi kurang. Kalau bau dia tu 100% bila kita basuh elok-elok dengan tepung tu adalah 50% aja bau dia tu. Dia tetap dia berbau. Lepas tu dalam kita nak rebus dia tu, pasal Cik Tah pakai pressure cooker, Cik Tah masuk serai, Cik Tah ambil 2 batang, katak masuk sekali, Cik Tah ambil halia, katak masuk sekali dan Cik Tah masuk 2 helai daun bay. Garam, gula apa tak payah masuk, jangan masuk. Cuma kita rebus saja. Kalau kata yang mana nak rebus manual pun, rebus macam ni dulu. Rebus macam ni dulu. Lepas tu baru kita nak masuk, nak tumis rempah dia. Dengan bahan-bahan yang Cik Tah nak blend sekali nah. Okey, mula-mula sekali Cik Tah nak blend bahan-bahan ni. Bawang besar, bawang putih dan halia. Tu Cik Tah akan hidupkan api. Okey, lepas tu Cik Tah akan masuk sedikit minyak. Jangan banyak pasal daging kambing pun dia berminyak. Okey, Cik Tah punya daging kambing ni Cik Tah campur tulang dengan isi. Cik Tah ambil 1 kilo dengan ukuran 1 kilo nah. Okey, Cik Tah akan masuk bahan-bahan ni. Minyak jangan panas sangat nah, satgi kot dia hangit nah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk sekali. Okey, wangi bau ni. Agak kata dia naik bau tu. Jangan sampai hangit nah anak-anak, sahabat-sahabat kita, jangan sampai hangit. Agak kata dia naik bau tu, kita masuk bawang tadi yang kita blend tadi nah. Kita kocok ayak sikit. Okey, kita masak dia tak pecah minyak. Agak kata dia bau hilang tu, bau bawang putih tu. Selalunya kita kalau nak cam antara 3 apa-apa bahan pun dia akan naik bau bawang putih tu, dia cengeng sikit daripada yang lain tu. Agak kata dia hilang bau tu, bolehlah kita masuk lagi daging ni nah. Okey. Okey. Bau dia pun kurang menyengat dah. Okey. Goreng sampai macam ni. Ni sup bunjuk ni. Okey, lepas tu Cik Tah akan masuk ni
tulang isi sekali dengan bahan-bahan tadi ni. Serai pun ada dalam tu, daun bay pun ada dalam tu. Okey. Lepas tu terserah pada anak-anak, sahabat-sahabat kita kalau siapa yang nak kuah banyak, kalau siapa nak kuah pekat tu tak payah masuk banyak air tu nah. Okey, yang tu terserah nah. Pasal kita pun tak suka pekat-pekat sangat, kita kata light-light saja. Okey, lepas tu kita akan masuk carrot dulu nah. Carrot pasal dia keras sikit kan. Okey. Kita telah patah-patah. Okey, cabai ingat nah, kalau kata ada cucu-cucu tu, kita skip pun boleh, tidak pun kita masak dulu, cebok boh dalam periuk tu, kemudian baru kita masuk cabai tu nah. Tak tentulah kok cucu balik ayah ni kan, tengok-tengok tu dek, mak tu dia buat apa? Sup pedah berdeping nak makan pun tak boleh. Tak ada, tak mau balik dah, dia kata mak tu buat pedah. Nah. Okey. Kita dah masuk dah. Lepas tu kita tunggu sampai agak kata mendidih sekali lalu. Nah. Baru kita masuk pasar dah. Tunggu nah. Okey, alhamdulillah dah mendidih dah. Lepas tu kita punya carrot pun dah lembut dah. Okey, lepas tu kita akan masuk bahan-bahan perasa. Yang ni terserah pada anak-anak dan sahabat-sahabat kita yang mana makan masih lebih ke, nak manis pun boleh, tak mau manis pun tak apa. Ni rempah masala, garam masala nah. Okey, cerita garam masala ni jangan terlampau banyak lah. Kita ambil 2 sudu KFC. Jangan banyak sangat nah. Okey. Lepas tu yang ni kita masukkan sedikit garam. Okey, kita masukkan sedikit garam. Tengok ejah. Nah, dengan kemasinan mana yang kita mau nah. Okey, kita akan masuk gula nah. Lepas tu kita akan masuk sedikit, kau rasa secukup rasa. Yang ni siapa nak boleh masuk, tak nak tak payah masuk. Biar berulang kali kita duk bagi tahu. Nah, okey dah kita masuk dah. Lepas tu kita akan masuk bahan-bahan ni, yang semua ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak bagi dia ramai dalam tu. Yang ni optional. Yang ni optional. Siapa mau tak apa, siapa tak mau pun tak apa. Nah, kunyit kita nak bagi dia jangan banyak sangat. Kita nak buat sup tapi nak bagi warna dia tu elok, kita masuk sikit sahaja. Selain daripada kas-kas tu pun dia naik warna juga, garam masala pun dia naik juga. Kita masukkan dalam setengah sudu lepu KFC. Kita masuk macam tu. Jangan banyak sangat nah. Yang ni optional. Yang mana nak, tak nak tak apa. Nah. Pupuk lah dia pun tanya, mana tahu kawan-kawan kan tak tahu ayah nak lawak ni buat masuk kuning ke buat sup kan, padahal dia tak tahu ada sup warna light kuning, bukannya kuning menerang tu, bukan nah. Okey, lepas tu kita nak tunggu dia sampai kata batang sadri apa semua ni layu. Lepas tu kita terus nak bereda nah. Tunggu. Alhamdulillah siap dah sup kambing kita. Untuk juadah kita raya haji ni. Selain daripada kita nak buat masak merah, selain daripada kita nak buat gulai, nak buat rendang, semua tu berempah, semua tu pedas. Lah ni kita buat sup pula. Nak buat bagi. Mana tahu kukut laku pula sup kambing kan. Okey, selain daripada makan nasi, kita nak makan nasi dengan sup kambing ni, kita juga boleh cicah dengan roti banyak. Di mana kita boleh dapat macam ni? Cuba komen sikit di ruangan komen tu. Selalu kita cukup suka ni makan roti dengan sup ni. Okey, semoga perkongsian kita ni bermanfaat bagi sahabat-sahabat dan anak-anak kita semua nak. Okey, lepas tu rempah-rempah tu ingat nak, janganlah kita kata main acik agak-agak. Jangan. Rempah ni nak saya bagi yang rempah jintan putih, jintan manis, kas-kas, lepas tu lada putih tu kan, dia bukan boleh sembarangan. Bila kita masuk sembarangan, sekali dia berbau rempah, dia lebih rempah. Yang mana untuk nak buat untuk
5-6 kilo tu tanya di ruangan komen. Dia tak boleh ganda dengan yang Cik bagi tadi ni. Dia tak boleh ganda sehari tu dia baru apa Cik ni bagi resipi apa ni. Tanya di ruangan komen tu, insya-Allah Cik akan jawab nak. Okey, sekian daripada Cik. Hingga kita bertemu lagi. Jangan lupa share, like, subscribe channel Cik Tana. Assalamualaikum. Bye.